Dan Allah tidak perlu mempunyai kuantiti yang banyak dan ramai dari sudut kuantiti tu. Tapi kalau ramai pun lemah, kalau ramai pun rapuh, kalau ramai pun mudah diperkotak-katikkan, tidak bermakna apa-apa. Tetapi kalau jumlahnya sedikit tetapi mempunyai kualiti yang terbaik, itulah yang dicari daripada tapisan ini. Cuba lihat daripada kekuatan iman ni, selepas saja Rasul hijrah, maka berlakulah siri-siri peperangan. Jumlah sedikit yang berkualiti inilah telah membuktikan. Perang Badar 300 lawan 1000, siapa menang? Atas kertas, kalau kira atas kertas siapa menang? 1000 lah menang. Kalau atas kertas, oh lenyik lah 300 ni. Tapi 300 hak berkualiti inilah menang atas 1000 yang musyrik tu. Perang Uhud 1000 lawan 3000. Menang ke mereka? Tetap tak menang. Perang lagi besar Ahzab, Islam 3000, mereka 10. Oh, kalau atas kertas ni 10 lawan 3, lenyik lah 3. Tapi hakikatnya semuanya tewas. Tengok perang Tabuk, perang Qadisiyah. Bukan jumlah ni dah. Islam tu hanya belah-belah ribu, Islam hanya puluh ribu. Tapi mereka bukan puluh dah, ratus ribu. Tapi menang ke terhadap Islam? Tewas juga, kalah juga. Hak menang apa? Hak belah-belah, hak puluh ribu ni hak menang. Ni bukti yang dicari oleh Allah ialah kualiti pada keimanan dan kualiti dalam menjadi sahabat Rasulullah, mempertahankan agamanya.